Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يرحم الله من عباده الرحمن. Sadaqah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Al-Fadhil Ustaz Yahya Saleh, yang merupakan salah seorang imam dan tenaga pengajar kepada masjid ini. Yang dimuliakan Haji Wan Hasan, yang merupakan pengerusi kepada Masjid Velkra Sungai Temau. Yang dimuliakan Imam Samrah dan saudara-saudara pimpinan masyarakat tempatan, ibu-ibu, ayah-ayah, teman-teman, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya tak menyangkakan itu jauh daripada Kuala Lumpur 226 km dalam perjalanan biasa 3 jam. Saya mesti balik malam ini. Malam ini balik sampai rumah agaknya dalam pukul 2 lah, begitulah. Besok saya akan pergi ke Teluk Intan. Habis Teluk Intan 3 hari 2 malam, saya akan pergi ke Tapah. Sampailah pada 30 hari bulan ini. Jadi tuan-tuan, insyaAllah cuba bayangkan tuan-tuan. Pagi tadi saya berada di sebelah ini, Felda Cegar Prak tadi pagi tadi. Alhamdulillah bagus. Kemudian malam ni di sini. Sebelum tu saya 3 hari 2 malam dah dekat Lipis ni. 2 kuliah di Maghrib, 2 kuliah subuh, 2 kuliah Maghrib, 1 kuliah Duha, dan malam ni ialah kuliah Maghrib yang terakhir. Tak pernah dalam kepala saya Allah nak hantar saya ke tempat ini. Dan tak pernah tak tahu pun ada Sungai Temau dalam dunia ini. Alhamdulillah dapat jumpa dengan teman-teman, dapat jumpa dengan Tuan Haji Wan Hasan, dapat jumpa dengan imam-imam, dapat jumpa dengan anak karya yang kebanyakannya kita pernah berjumpa satu masa dulu. Tiap minggu hari Khamis malam Jumaat. Betul-betul. Kita jumpa dengan Dato' Harudin, kita jumpa dengan Dato' Hasan Din, kita jumpa dengan Dato' Ismail Kamus, kita jumpa dengan Dato' Hashim Yahya, dan seorang manusia yang sangat saya hormati, namanya Dato' Ishak Bahru. Ingat tak? Dato' Ishak Bahru ni ialah mufti kerajaan Negeri Selangor. Dah meninggal. Semuanya dah meninggal. Tinggal saya seorang saja yang belum lagi. Saya tak tahulah. Dato' Wan kata dia akan sampai umur 80, bulan 10 80 tahun. Saya pun 2 tahun saya di belakang.
di belakang orang dan kita punya tuan ini. Alhamdulillah. Apa pun tuan-tuan dan puan apa pun dalam hidup ni, tak kisah umur berapa pun, jangan tinggal solat, jangan tinggal Quran, jangan tinggal masjid, kan? Jangan tinggal ustaz, jangan tinggal ustazah, jangan tinggal majlis ilmu. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Kalau tinggal sembahyang, tinggal Quran, tinggalkan masjid, tinggalkan alim ulama, tinggalkan majlis ilmu, tak selamat di dunia, tak selamat di akhirat. Contohnya di 10 hektar, orang yang pertama masuk 10 hektar dulu. 10 hektar kalau diusahakan sendiri, teman-teman Pemda beritahu saya pendapatan 8,000 sebulan. Saya tak tahulah orang sini boleh dapat tak 10 hektar 8,000 sebulan. Felda boleh dapat. Kalau dia usaha sendiri, dia kata boleh dapat sampai 10-11 ribu. Kalau Felda yang usahakan, dia dapat 8,000 sebulan. Masya Allah. Saya nak tanya, 8,000 tu kalau misalnya Felda pun 8,000, setakat mana 8,000 itu bantu kita berdapat syurga? Setakat mana 8,000 itu membantu kita mendekatkan isteri dan anak-anak ke pintu syurga? Setakat mana 8,000 itu kita gunakan siang malam pagi petang? Ada anak orang yatim, ada di sekolah nak dibangunkan, ada madrasah tahfiz nak dibangunkan, ada ibu tunggal, ada orang kematian suami, ada orang kematian anak, ada orang miskin. Di mana kita? Kalau benar pendapatan kita 8,000 sebulan. Ini saja kita berfikir, insya-Allah. Okey. Malam ni kita nak cerita tajuknya ialah kasih sayang macam ni. Lebat balik ni, Masya Allah. Ini rahmat ya tuan-tuan. Rahmat. Tuan-tuan nak tahu ya, saya pernah pergi ke Afrika. Negeri tu ada negara, ada felda, ada ayam, ada kambing, ada roti canai, ada roti canai. Semuanya ada. Tapi tuan-tuan dibandingkan sahabat-sahabat yang saya kenal di Afrika tu, tuan-tuan dia punya masjid ni, tanah betul tanah, duduk atas tanah, dinding menjadi tanah, tanah yang sudah saya tak tahulah macam mana kokoh di tanah tu. Atas tu tuan-tuan, atas ada terdiri daripada daun-daun pokok kurma lah, pokok berbagai-bagai pokok, begitulah. Tapi saya nak tuan-tuan, subuh kita tengok kalau ada orang dekat situ 300 orang, hampir-hampir 300 orang pun datang ke masjid yang dibuat di tanah. Kita dekat Felda tu, Masya Allah tuan-tuan, ini istana Allah, ini mahligai Allah, ini hebat. Tapi kedatangan masjid, tak kisahlah Felda ke Petra ke mana-mana pun di Malaysia, kedatangan masjid sangat-sangat dhaif. Kedatangan inilah dia. Dengar ke belakang, dengar lebat ni. Perempuan dengar ke? Dengar. Belakang dengar. Tak dengar. Tak ada. Tuan-tuan dan puan yang sekalian, saya nak memulakan dengan mengatakan bahawa kalau kita hendakkan kasih sayang dalam keluarga, kita kena tengok dua tali. Ada dua tali yang mengikat kasih sayang. Dua tali yang mengikat kasih sayang. Kalau ada salah satu daripada tali ini, kita tidak bercerita tentang kasih sayang. Tak boleh. Salah satu daripada tali ini kalau kita tidak ada, tuan-tuan dan perempuan tidak boleh bercerita tentang kasih sayang. Apalagi kalau tak ada dua-dua tak ada. Lagilah tuan-tuan, malam hidup. Kalau dua-dua ni tak ada, rumah terang, lampu banyak, tapi di sisi Allah segelap-gelapnya rumah itu. Tuan-tuan ketawa mengekek-ekek hari-hari, isteri ketawa, anak ketawa, terhibur kita hari-hari. Di sisi Allah
Mereka akan bertemu dengan Allah dalam keadaan menggigil, tuan-tuan, menggigil, memencit, melolong, melekit, melolong, melipil kepada Allah SWT. Apa tali itu? Tali itu ialah yang pertama, hablum minallah, tali hubungan dengan Allah. Yang kedua, hablum minannas, tali hubungan dengan manusia. Dua-dua tu cantum. Berkasih sayanglah suami, berkasih sayanglah isteri, berkasih sayanglah menantu dengan bapa mertua, dengan mak mertua, berkasih sayanglah antara jiran dengan jiran, berkasih sayanglah antara kakak dengan adik, berkasih sayanglah antara abang dengan kakak, berkasih sayanglah antara menantu dengan bapa mertua. Kalau tak ada hablum minallah, saya tak sebut perkataan yang paling kasar, kalau tidak ada hablum minallah, tak guna hidup di dunia ini. Kalau tak ada hablum minallah, tak guna hidup. Pak Wan, tak ada hablum minallah, tak guna hidup di dunia ini. Satu lagi ialah hablum minannas. Hablum minannas hubungan dengan manusia. Kita dah masuk berapa tahun dah, tuan-tuan? Pak Wan ada orang yang pertama masuk dapat 10 ekar berapa tahun dah? 30 tahun. 30 tahun. Sejak daripada umur 47 kita masuk sini. Sampai sekarang 80 umur dah. 80 umur, tuan-tuan. Tapi kalau misalnya Pak Wan tidak menjalin hubungan antara manusia dengan manusia, jalin dengan hormat, jalin dengan kasih sayang, jalin dengan simpati, jalin dengan tolong-menolong, jalin dengan bantu-membantu, jalin tentang harga menghargai, jalin kalau tuan-tuan yang ada kat sini, tuan-tuan lupa masjid, tak datang masjid, tinggalkan masjid, Allah kata apa? Fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Tunggu, kata Allah. Pak Wan, siapa yang tak datang masjid ini, Allah kata tunggu hingga aku mendatangkan balasan aku kepada mereka. Allah akan membalas, tuan-tuan, yang ada masjid tak datang masjid, rumah dekat masjid tak datang masjid. Pak Wan kata tadi total penduduk di sini ada 1000 lebih. Berapa orang yang datang masjid? Malam ni ramai ni, Pak Wan, malam ni ramai tengok muslimat pun. Saya ingat muslimat 30 orang ada ni, muslimat dalam 50-60 orang ada ni. Bagus, alhamdulillah. Saya harap bukan saja malam ni, malam besoknya, malam lusanya, malam tulaknya, sampai kita mati, tuan-tuan adalah manusia yang imarahkan rumah Allah yang namanya Masjid Sungai Temau. Tuan-tuan, saya ingat lagi, duduk di kawasan Palembang, ada masjid, tak datang masjid, Allah kata tunggu hingga aku mendatangkan balasan aku kepada mereka. Apa balasannya? Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Balasannya orang yang tak datang masjid, tak raihkan masjid, tak datang majlis ilmu, tak duduk majlis ilmu, duduk dalam fikrah, tak kenal masjid, Allah tidak memberi hidayah. Bayang, tuan-tuan, nanti saya nak sebut apa makna Allah tidak memberi hidayah. Dan Allah masukkan kita dalam kumpulan fasik. Tuan-tuan tak takut ke kita dinamakan sebagai kumpulan fasik? Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak memberi hidayah kepada kumpulan ini yang disebutkan sebagai kumpulan fasik. Kumpulan fasik tidak ada kasih sayang. Kumpulan fasik anak bergaduh di antara mereka. Kumpulan fasik suami isteri tak pernah hidup dalam keadaan mereka hidup aman damai. Kumpulan fasik antara mertua dengan menantu tak pernah hidup mesra. Fasik, tuan-tuan, walaupun dapat 7,000, 8,000 sebulan, tak cukup juga. Sebab
Orang fasik tidak diberikan barakah dalam hidup. Fasik tidak ada barakah dalam hidup, dia ada barakah. Duit banyak tak cukup, duit banyak dibelanjakan kepada benda yang Allah tak suka. Duit banyak buang-buang, duit banyak tak menderma, duit banyak tak bantu masjid, duit banyak tak bantu orang miskin, duit banyak tak bantu anak yatim, duit banyak tak yang bantu kerja-kerja Allah, duit banyak tak bantu kerja agama. Tuan, sebab itu tadi ada dua tali Pak Wan, ada dua tali Pak Wan. Tali dengan Allah, hablum min Allah. Satu tali dengan manusia namanya hablum minan perempuan. Tali manusia namanya hablum minan. Okey, kita mula dengan sini. Jadi rumah tangga atau rumah tangga yang baru kahwin, yang dah lama kahwin, Pak Wan yang kahwin berapa tahun dah Pak Wan? Kahwin umur 26 tahun mula kahwin? Atau umur 20 mula kahwin? Umur 11? 14? 18? Oh Allah, kata betul Pak Wan, 18 tahun. Saya kahwin umur 25. 18 tahun, Masya Allah. Isteri memang tak tanya-tanya je, isteri umur berapa ketika itu? 14. Masya Allah. 18 dengan 14. Oh, hebat. Bagus. Maknanya anak sulung Pak Wan dengan Pak Wan, anak sulung tu lebih umur 15 tahun lagi daripada Pak Wan. Maknanya kalau Pak Wan umur 80, anak mungkin umur 60 sekarang, 50, 70 lebih, 50 lebih, 60 lah, 60. Anak saya pun, walaupun saya kahwin umur 25 tahun, anak saya pun dah umur 51 tahun anak saya. Jadi Pak Wan dekat 60 lah umur anak. Pasal dah kahwin umur 18. Rasa-rasa yang itu nak kahwin umur 14 lah. Okey, bagus Pak Wan, bagus. Inilah yang bagus. Dan rekod Pak Wan daripada umur 14 tahun sampai 80 tahun, alhamdulillah. Saya tak kenal Pak Wan, saya tak kenal isteri Pak Wan. Tapi apa pun tuan-tuan, apa pun, ingat, nak cerita tentang kasih sayang dalam keluarga, yang pertama sayang Allah dulu. Macam mana nak sayang Allah? Tuan-tuan, macam mana nak sayang Allah? Yang pertama, ikut perintah Allah. Ikut perintah Allah. Allah kata salat, mesti salat. Wahai teman-teman Pelkera, mesti salat. Jangan sekali-sekali tinggal salat. Buat samrah, makan boleh tinggal, pakaian berpakaian apa ni? Makan boleh tinggal, rumah boleh tinggal, harta boleh tinggal, sahabat boleh tinggal, kereta boleh tinggal, rumah boleh tinggal, tapi solat tak boleh tinggal. Jangan tinggal solat. Man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan solat, Pak Wan, siapa yang meninggalkan solat, maka mereka telah menjadi manusia kafir. Siapa meninggalkan salat dengan sengaja, maka telah kafir terang-terang lahir. Tak takut tuan-tuan? Tuan-tuan tak takut? Hadis ini. Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, perempuan, saya nak bagi tahu, siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka telah kafir terang-terang lahir. Bayangkan, pentingnya kita buat hubungan, jalin hubungan kasih sayang dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita mengikuti perintah Allah. Apa lagi perintah Allah? Datang masjid, perintah Allah. Allah perintahkan datang masjid.
Tuan-tuan yang bergerak dalam hujan tadi ni, keluar daripada rumah tuan-tuan, keluar daripada rumah datang ke masjid atas niat beribadah, atas niat mencari ilmu. Tuan-tuan dengar, cacing-cacing mendoakan, pokok-pokok mendoakan, batu-batu mendoakan. Dalam hadis pun ikan-ikan di laut mendoakan, burung yang berterbang di angkasa mendoakan, unggas-unggas mendoakan, seluruh makhluk mendoakan. Bila tuan-tuan melangkah keluar daripada rumah, datang ke masjid untuk menunaikan solat, dan lepas itu untuk mengisi ilmu dalam dada, ilmu di kepala. Semua makhluk mendoakan. Dan kalau mati dalam perjalanan datang ke masjid, balik daripada masjid ke rumah, mati itu dikira sebagai mati syahid. Mati itu tapi syahidnya ada grade syahid. Syahid yang mana tetapi dituliskan mereka mati syahid. Saudara, begitulah tawaran Allah. Tawaran Allah untuk bergerak daripada rumah, seluruh makhluk berdoakan. Antara doa makhluk, tuan-tuan, ada doa makhluk ialah selamatkan mereka, wahai Allah, sayangilah mereka, kasihilah mereka, kasihilah isteri mereka, kasihilah anak mereka, kasihilah mak dan ayah mereka, kasihilah jiran tetangga mereka. Itu doa daripada makhluk-makhluk mereka yang datang menunaikan sembahyang berjamaah di masjid itu. Sebab itu tuan-tuan, ada satu hadis kata Nabi, kalau engkau tahu fadilat sembahyang isyak dengan sembahyang subuh, kalau kau tahu fadilat, kalau kau tahu fadilat sembahyang isyak dan subuh, nescaya engkau akan datang ke masjid walaupun merangkak. Di sini itu Pak Wan, yang rumah yang paling jauh sekali dengan masjid di kawasan ini, di rancangan ini, yang paling jauh sekali berapa meter lebih kuat, yang paling jauh dalam kawasan ni, dalam kawasan ni berapa meter? 200 meter. 200 meter. Saudara, 200 meter, 1000 penduduk. Berapa orang yang datang masjid? Saya ingat 2 kilo. 200 meter tak dan masuk dia 3 sampai dah. Betul. Tapi oleh kerana iman rendah, iman rendah. Saya nak sebut nanti kenapa iman rendah. Iman rendah, 50 meter daripada masjid pun tak datang. 100 meter daripada masjid pun tak datang. Padahal tuan-tuan ada kereta, tuan-tuan ada motosikal, tuan-tuan ada basikal. Saudara, lepas ini, kalau kita nak merasakan kasih sayang Allah, nak ambil kasih sayang itu untuk dijalinkan antara kita ahli keluarga, lepas ini, jangan tinggal masjid. Mula-mula tadi jangan tinggal solat. Jangan tinggal solat. Nombor 2, jangan tinggal masjid dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk diturunkan kasih sayang, kita ambil kasih sayang itu, kasih sayang dihubung dengan isteri, dengan anak, kasih sayang siang, kasih sayang malam, waktu makan, waktu tak makan, senyum ketawa dengan isteri, tuan-tuan, seronok tengok muka isteri. Dah kahwin, tuan-tuan, dah kahwin 51 tahun dah kahwin, 51 tahun dah kahwin, tapi seronok lagi dah pandang isteri, seronok lagi tengok senyum isteri, seronok lagi mendengar ketawa isteri, seronok lagi tuan-tuan menepuk bahu isteri, seronok lagi tuan-tuan berada di sebelah isteri, seronok lagi tuan-tuan makan bersama dengan isteri, seronok. Saudara-saudara, saya sekarang pergi kepada manusia, kasih sayang dengan manusia. Kasih sayang Allah ni panjang lagi sebenarnya. Kan, saya ambil 1-2 tadi, solat dengan masjid. Kasih sayang dengan makhluk, pertama sekali dengan suami. Puan-puan, Hasan Ali surga di bawah tapak kaki ibu. Pak Wan, surga di bawah tapak kaki ibu. Kepada isteri kita yang ada di sebelah sana,
Surga di bawah tapak kaki siapa buat? Surga di bawah tapak kaki siapa buat? Suami. Surga di bawah tapak kaki suami. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, fikir saja. Okey. Pagi ni, sebagai rasa kita sayang pada isteri, gambaran sayang pada isteri, kita nak sama-sama menghadap kiblat seawal pukul 4.45 pagi tadi. Kita nak menghadap kiblat, menyucikan diri, isteri ambil wuduk, suami ambil wuduk, menghadap kiblat pukul 4.45, tuan-tuan, menghadap kiblat, sembahyang tahajud, sembahyang taubat, sembahyang hajat, sembahyang witir. Kita nak bersama dengan suami isteri. Tuan-tuan, ada hadis macam ni. Kawan ada hadis macam ni. Kawan pernah dengar tak hadis ni? Bangun seorang suami di 1/3 malam yang terakhir. 1/3 malam ni bermula sekitar pukul 3:30 pagi. Itu 1/3 malam yang terakhir. Sampailah sebelum azan subuh. Bangun seorang suami dengan penuh kasih sayang, mengejutkan isterinya pukul 4.45 pagi. Jika isterinya enggan bangun, apa dia buat, tuan-tuan? Hadis tu kata, apa dia buat? Kalau tuan-tuan dah pernah dengar hadis ni lah, apa dia buat? Tak ada, tuan-tuan tak pernah dengar hadis ni. Jika isterinya enggan bangun, lambat bangun, suami itu ambil air, percikkan ke muka isterinya supaya isterinya bangun bersama-sama untuk menjalin hubungan kasih sayang yang abadi dengan Allah bersama dengan suami tercinta. Hadis itu panjang lagi. Bangun pula seorang isteri, mengejutkan suaminya pukul 4.45 pagi. Jika suami enggan bangun, diambilnya air dan dipercikkan ke suaminya air. Bangunlah kedua-duanya. Bangun kedua-duanya, tuan-tuan. Waktu mereka memulakan solat, mereka catat. Tengok ni. Kedua mereka dinamakan sebagai az-zakirin Allah katsiran waz-zakirat. Waz-zakirin Allah katsiran waz-zakirat. Apa dia? Laki-laki yang banyak mengingat Allah dan perempuan yang banyak mengingat Allah. Laki-laki yang banyak, suami ingat Allah. Isteri yang banyak, tuan-tuan, isteri mengingat Allah. Tuan-tuan, Allah bagi apa, tuan-tuan? وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Mereka akan diampunkan dosa-dosa mereka. Allah, tuan-tuan, mereka dinamakan sebagai manusia yang mengingat Allah, perempuan yang mengingat Allah, laki-laki yang mengingat Allah. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. Nama mereka tercantik di pintu syurga. Nama suami tercantik. Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan tahajud pagi tadi? Tuan-tuan jawab, jejak dalam hati. Perempuan tahajud pagi tadi? Perempuan dah umur 50 tahun, perempuan dah tahajud pagi tadi? Tahajud pagi tadi? Makmum yang ada di depan kita ni tahajud pagi tadi? Kalau tidak, saudara, sudah hilang satu tawaran Allah. Hilang satu tawaran Allah yang sangat hebat. Allah kata apa? Orang yang bertahajud. Apa dia? Orang yang bertahajud, Allah akan terus bagi syurga. Masuklah syurga dengan penuh kesejahteraan. Bila Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah, hijrah Nabi dan bermekah dari Madinah, Nabi kata, tuan-tuan, ada 4 nasihat. Saya ambil yang keempat ni. 1, 2, 3 tak cukup masa, saya tak beri. Nabi bagi tahu orang Madinah dah sampai Mekah ke hijrah Nabi. Nabi berada di atas unta, kaki yang suci, belum menyentuh lagi bumi Yasrib, bumi Madinah yang suci. Nabi daripada atas unta pandang sahabat, 2 kumpulan disatukan terus, orang Muhajirin dan Ansar. Apa Nabi kata? Saya ambil yang penuh dia. Ayuhan nas,
Afshus salam, itu sudah kasih sayang. Afshus salam, sebarkan salam, kasih sayang tak kawan? Sebarkan salam ni kasih sayang tak? Mula-mula Nabi buka mulut, afshus salam, sebarkan salam. Beri makan kepada orang miskin, beri makan kepada orang miskin. Kekasihnya ada tak orang miskin? Dan tak mampu, buyuran bulanan 250, tak mampu nak bayar. Tapi berkendak anak dia belajar Quran, belajar hafiz Quran. Bantu tuan-tuan, bantu. Anak kita mungkin tidak ada hafiz, tapi kita bantu sekurang-kurangnya terjalin mesra hubungan antara hafiz yang hafiz dengan kita yang membantunya, itu dijalin oleh Allah dengan kasih sayang, kasih sayang, kasih sayang, kasih sayang. Sini ada tak mahat hafiz? Tak ada. Jauh-jauh kat sini tapi tak ada. Tak kata apa. Ha? Di mana? Relau. Berapa jauh dari sini? Ha? Berapa jauh dari sini? 40 kilo. 40 kilo. Saya nak balik ni 226 kilo. 40 kilo. 40 kilo naik bertongkar tuan-tuan setengah jam aja. Setengah jam 40 kilo. Sudah pergi tengok. Sebenarnya pergi jumpa dia. Dah bersalam dengan anak-anak yang ada di Mahat Hafiz. Dah usap-usap rambut. 3-4 orang daripada orang yang amat Hafiz kerja-kerja itu adalah anak yatim. Salah seorang daripada perkara yang perlu dilakukan dan menjadi ahli surga ialah usap-usap rambut anak yatim. Hadis, usap-usap rambut anak yatim. Perempuan, hadis kata salah satu cara nak masuk surga ialah usap-usap rambut anak yatim. Dan anak yatim itu sedang belajar di Mahat Hafiz 40 kilo daripada sini. Pergilah tengok. Kita pergi tengok. Tuan-tuan yang dah berumur ni, bukan pergi ladang lagi. Pergi ladang lagi. Tak ada dah. Pergi lagi. Start motosikal, start kita, bawa isteri, bawa anak. Perkenalkan dengan anak yatim yang belajar di Mahat Hafiz. Bawa sikit mihun, letak dalam plastik. Satu plastik satu orang, satu plastik satu orang. Buat 30 mihun. 30 tuan-tuan dalam 1,5 kilo. 1,5 kilo dah cukup. Letak dalam plastik-plastik. Bagi pada mereka. Sebulan mereka doa sebut nama kita. Sebulan anak-anak Hafiz berdoa menyebut nama kita. Atas nama kasih sayang. Tuhan kasih kepada mereka. Dia balas kasih sayang dengan mendoakan kita. Tuan-tuan apa nama tersekalian, saya cerita-cerita ni tentang kasih sayang, hubungan antara manusia. Tali Allah tadi, tali manusia. Saya pun rasa bersalah juga. Sebab apa yang saya sebut tu kadang-kadang saya sendiri tak buat. Tak cukup kasih sayang. Sebagai orang yang berilmu, kasih sayangnya ialah berikan ilmu. Macam saya datang ni, saya bukan ada ilmu sangat, tapi tanggungjawab saya memberi ilmu kepada teman-teman di Sungai Mau. Malam ini kita nak bagi ilmu berkasih sayang antara ahli keluarga. Itu ilmu nak bagi malam. Dan kalau saya tak bagi ilmu, saya bertanggungjawab kepada Allah. Sebab ada satu amanah. Tuan-tuan ya, salah satu daripada manusia yang mula-mula diseksa oleh Allah ialah orang yang berilmu yang tidak menyebarkan ilmunya. Salah satu orang yang mula-mula diseksa oleh Allah ialah orang yang berilmu tidak menyebarkan ilmunya. Salah satu yang akan diseksa oleh Allah juga ialah orang yang jahil, tidak mahu menghilangkan kejahilannya untuk duduk di majlis ilmu. Jahil lah, minta bawa, minta maaf lah bawa, minta maaf lah. Tuan cuba jawab soalan ni tuan-tuan, dalam hati dia jawab. Bezakan antara sunat ab'ad dengan sunat hayat. Tuan jawab, dalam hati dalam jawab. Perempuan, bezakan antara sunat ab'ad dengan sunat hayat.
Basic itu ilmu fiqh sangat basic. Kamu orang yang boleh jawab dalam hati. Kalau tak boleh menjawab, mengaku tak boleh jawab, artinya tak ada ilmu. Saya nak tanya puan-puan, macam mana nak mencuci najis mutawassithah? Jawab ni. Kalau boleh jawab pun jawab, tak boleh jawab pun kata tak boleh jawab. Tak payah cakap dengan saya, tak payah. Macam mana caranya nak mencuci najis mutawassithah? Buka saja buku fiqh. Bab yang pertama ialah bab taharah, bab bersuci. Dalam situ ada diberikan kumpulan-kumpulan najis. Antara najis tak ada, tak tahu tak tuan. Tuan, waladdallin. Ada berapa hukum tajwid di situ? Berapa hukum tajwid di situ? Tak boleh jawab. Macam mana sebagai seorang umur 50 tahun, 60 tahun, seorang Muslim, seorang Islam, tak boleh jawab. Berapa huruf dalam Bismillahirrahmanirrahim? Berapa huruf ada? Takkan kita boleh tak tahu terus nak mati, tak tahu. Malaikat maut datang, kita tak tahu. Malaikat maut cabut nyawa kita, kita tak tahu. Jadi tuan-tuan, 1 minggu sekali aja. Bukan sekali aja tuan-tuan. Kita baca tazkirah tiap-tiap lepas maghrib. Macam mana? Baca tazkirah tiap-tiap maghrib. Tazkirah tu apa dia? Baca hadis. Baca kitab. Baca kitab. Ada ustaz datang baca kitab. Oh, tuan imam. Berapa minit baca kitab? 15 minit. Saudara, baca kitab 15 minit boleh. Tetapi kalau di Kuala Lumpur 1 minggu ada yang 10 kali. 10 kali tuan-tuan. 1 minggu di Kuala Lumpur ada masjid 10 kali. Apa 10 kali? Tuan-tuan, 1 malam kecuali malam Jumaat mereka ada 6 kali kuliah maghrib. Itu satu. Kemudian tuan-tuan, kuliah yang diadakan secara tersusun tak masuk dalam kuliah maghrib. Biasanya ada 4. Kuliah fardu ain 4 kali. Ini kuliah maghrib 1 bulan sekali. Tak kisahlah tadi yang la haula wala quwwata illa billah. Tak apa. Saya tak mau komen lebih lah tuan. Saya tak mau komen lebih. Kalau komen lebih kan timbul pula masalah. Saya tak. Tapi tuan-tuan, nasihat saya lah, tuan-tuan kat sini, katalah sebab tidak ada kuliah itu tak ada ustaz. Kena ada satu pasukan ditubuhkan mengandungi 2 laki-laki, 2 perempuan, 2 anak muda dekat sini. Cari ustaz, namakan ustaz, setidak-tidaknya 20 nama ustaz. Betul, serius tuan. Satu task force. Lepas tu kita bajet. Mesti ada bajet ustaz. Apa masalahnya? Pendapatan 78,000 ni. Saudara, apa masalah kita nak menerima? Kalau dapat 78,000 sebulan, kita nak terima RM100 untuk surau 100. Takkan tak mampu 100 tuan, 100. Tuan-tuan bagi surau 100, dapur tak menyala, dapur tak berasap. 100 tuan-tuan, 1 minggu 250. Betul? Bukan, RM20. 1 minggu RM20. Tuan-tuan makan, tuan-tuan bawa anak makan tepi jalan ke, makan warung ke, anak 4 orang, isteri suami, mesti RM80. Macam mana? Satu lagi saya nak bagi tahu, tuan-tuan marah saya ni. Rokok. Ustaz ada telefon kan? Siapa ada telefon? Ustaz telefon. Ustaz buka telefon. Buka telefon, pergi kepada kalkulator, Ustaz, kalkulator. Pergi pada kalkulator.
Kejap tuan-tuan ni, kejap. Ini betul tuan-tuan dengar ni, tuan-tuan dengar ni. Kasih sayang sesama manusia ni, kasih sayang dengan Allah. Sebab itu adalah merupakan kunci kepada kasih sayang suami, isteri dan ahli keluarga. Dah, kalkulator Ustaz. Okey. Satu hari tuan-tuan isap rokok bensin dan hijaz ke, satu hari harga sebuah rokok, sebuah rokok RM17.50. Kali 30 berapa sebulan? Ha? Rokok saja RM525. Tak lagi tuan-tuan, tak lagi ni. Satu kotak rokok RM17.50, 30 hari RM525. Sebulan kali setahun kali 12. 525 kali 12, 6.300. Tuan-tuan, perempuan sedar tak? Tuan-tuan, perempuan isap rokok yang haram tu, haram. Tuan-tuan belanja 6.300 sebulan. Masya Allah, Masya Allah tuan-tuan, 6.300 sebulan. Kali setahun, dia dah isap rokok 30 tahun. Kali 30 tahun, betul, tak lagi ni tuan, tak lagi. Ada yang isap rokok 50 tahun. Saya ambil 30 tahun aja. Kali 30 tahun, 100 tuan-tuan, perempuan ya. Dalam 30 tahun suami kita, setengah suami kita isap rokok dah 50 tahun. Saya ambil 30 tahun. Dalam 30 tahun rokok saja 139.000. 139.000. Dan itu haram, itu neraka. Tuan-tuan sedarlah, saya tak isap rokok. Sedarlah. Engkau isap rokok satu bulan tadi, satu bulan RM525. Satu bulan RM525. Engkau bagi masjid RM1 hari Jumaat. Betul tak tuan? RM1. Apa? Mana kasih sayang pada Allah? Tapi tuan-tuan ingat tuan-tuan, merokok itu haram, tempatnya neraka. Rokok itu haram, tempatnya neraka. Serah pada tuan-tuan. Saya tak serokok. Setengah-setengahnya dilaporkan tuan, imam pun serokok tuan-tuan. Imam pun serokok. Saya kalau tahu imam bisa serokok, memang saya tak ikut dia. Memang saya tak ikut. Kalau saya tahu, kalau saya tak tahu, tak apa. Tuan-tuan dan puan mati sekolah, akhirnya saya nak menyebutkan, saya nak nyebut 5 perkara. Pak Wan, 5 perkara untuk cerita kasih sayang dalam rumah tangga, khususnya suami isteri, ibu ayah dan anak-anak. Pertama, kasih sayang itu wajib. Kasih sayang itu wajib. Kesian tuan-tuan, isteri yang tak dapat kasih sayang. Tuan-tuan tak tahu ya, cerita seorang isteri yang tidak mendapat kasih sayang daripada suaminya setelah berkahwin 20-30 tahun. Apa muka isteri tuan-tuan? Isteri itu kulit dia kering. Salah satu daripada muka kering, tangan kering. Pasal keringnya kulit-kulitnya menggambarkan keringnya kasih sayang. Satu. Ini kajian yang dibuat. Nombor 2 tuan-tuan, muka isteri itu tak berseri-seri. Sepatutnya muka perempuan mesti berseri-seri. Tapi hilang seri pasal serinya jatuh oleh kerana suaminya mengutuk dia hari-hari, menyeksa dia hari-hari, menyebabkan dia menangis hari-hari. Suami yang tak ada hati perut, suami yang panas baran. Nombor 3, isteri yang tak dapat kasih sayang, dia suka menyendiri. Orang datang dia tak suka, saudara datang dia tak suka, lebih suka menyendiri. Tuan, apa nak jadi ni? Kita dah umur 40-50,
Tapi nak menyendiri pasal apa? Pasal apa? Sampai ke menantu datang, menantu pun perasan. Pasal apa mak mentua tak banyak cakap ni? Pasal dia dilanda oleh satu penyakit namanya ialah penyakit jiwa hatinya yang tidak dilayan oleh suaminya dengan penuh kasih dan sayang. Satu lagi tuan-tuan, ada peribahasa mengatakan isteri ni makan hati. Pak Wan pernah dengar tak perkataan makan hati? Berulang makan hati berulang jantung. Allah Ta'ala kesian tuan-tuan, kesianlah isteri kita ni, kesianlah. Saya selalu sebut, seorang isteri yang melahirkan anak, tu tak dengar, tu dengar, ustaz pun dengar. Seorang isteri yang melahirkan anak, bawa waktu mengandung, tidak ada lagi yang dijaganya selain dari Allah dan Rasulnya. Dia jaga kandungannya, biar dia mati, kandungan tak mati. Itu isteri. Bila biar dia mati, jangan janin yang dikandungnya mati, biar dia mati. Kemudian saya nak sebut tentang isteri. Tuan-tuan, isteri tuan-tuan, waktu dia bersalin, waktu dia bersalin, waktu kepalanya mula nak keluar, dia menekan kali terakhir. Dia menekan tuan-tuan, nurse kat situ, doktor akan ajar dia, tekan yang terakhir. Macam dia tekan yang terakhir, bila kepala anak tu nak keluar daripada berada di hujung-hujung rambutnya. Pak Wan, hadis, nyawa isteri berada di hujung rambutnya. Apa artinya Pak Wan? Apa artinya Pak Wan? Artinya ialah kesakitan yang terdapat di kamar. Bapa suami yang minta maaf. Bagi tahu saya, apa bahasa yang dikatakan waktu. Yang kedua, yang pertama tadi Pak Wan, saya janji berapa Pak Wan? Saya janji 5. Pernah dah saya bercakap tuan-tuan, nak melawan hujan tadi tuan-tuan, melawan hujan tadi. Bukan senang nak bercakap, nak melawan hujan tadi tuan-tuan. Tuan-tuan kalau tak ada tenaga, minta maaf dia, tak ada tenaga macam saya ni, tak boleh bercakap tuan-tuan, tak boleh bercakap. Saya umur 78. Pertama Pak Wan, apa Pak Wan? Hubungan dengan Allah. Jangan tinggal masjid. Cukup. Saya tak sebut Quran lagi, tak sebut Quran, saya tak sebut zikir, tak sebut nama takut. Jangan tinggal solat, jangan tinggal masjid. Itu saja saya sebut. 2 tu pun tak mampu kita nak buat 2. Jangan tinggal solat, jangan tinggal masjid. Berapa ramai yang tinggal solat? Berapa ramai yang tinggal solat? Di Fakra yang kita nampak betul-betul orang datang ke masjid, dia start juga motosikal, bukan ke masjid, tapi ke tempat yang lain. Jumpa kawan di warung, dia boleh borak di warung, tak terasa apa pun. Panggilan daripada azan, daripada muazzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak terasa apa pun. Tak terasa apa pun. Bukan masjid tuan-tuan, umur dah 70 dengan azan, tak terasa apa pun. Ada tak orang itu di Belgrade? Ada. Tak terasa apa pun. Hayya 'alas salat, tak terasa apa pun. Dia akan mati tuan, orang ni akan mati. Sini ada tempat urus mayat macam ni? Tak ada. Ada ke tak ada Pak Wan? Urus mayat. Ada? Tempat mandi mayat kat mana? Rumah masing-masing. Jarang buat kat masjid. Jarang. Jadi maknanya kat masjid ni tak ada kemudahan tu, tak ada. Ada bilik mandikan mayat, ada? Tak ada. Ada ke tak ada? Tak ada. Tak apa. Rumah masing-masing. Tak apa. Tak ada masalah. Saudara, maknanya tak marah, tak saya. Tuan-tuan marah ke saya marah lah. Maknanya orang sini tak ingat mati lah. Betul.
Kalau orang ingat mati, mayat eloklah diurus di masjid. Sebab itu adalah hari terakhir bagi dia. Takkan hari terakhir dengan rumah kita macam kelab malam, tuan. Di sini Dato', dia anak keluarga dia tu saya buat rumah. Keluarga dia buat di rumah. Kita masjid ni ada ke tempat dia dah clear kan, tapi kadang-kadang memang Tak mau ada rumah tangga. Bila pasal tak ada ilmu, tak kena ada ilmu. Bukan ilmu macam mana pun yang mudah dia boleh tu, tak ada masalah di rumah ni. Tetapi ini hari terakhir bagi dia. Takkan dia nak bertolak meninggalkan dunia hari terakhir di rumah. Yang rumah tu macam kelab malam. Masa dia mati pun televisyen tak tutup. Waktu dia mati pun zuhur ada tak sembahyang zuhur, anak tak sembahyang zuhur. Daripada situ dia nak dikeluarkan dan bertolak untuk meninggalkan dunia selama-lamanya. Mesti. Kalau bolehlah, saya tak ada. Saya dah bagi tahu anak saya, tuan-tuan, saya dah video, saya bagi tahu anak saya. Tuan-tuan kena buat video, tuan-tuan. Saya videokan apa yang saya dah daripada saya sakit sampai saya dikuburkan dalam 35 minit video saya bagi pada anak-anak. Setiap orang simpan video itu. Mati di masjid untuk sahabat anda yang datang 2 kali solat. Saya dah beritahu dah, di rumah siapa solat, saya tak nak orang lain daripada anak saya mengimamkan. Saya tak nak. Saya dah beritahu anak, tuan-tuan, saya dah beritahu anak, no one of not having relationship with me yang menjadi imam. Mana nak jadi imam? Yang mana nak jadi imam? Bayangkan anak kita. Mati seorang isteri yang afdal mengimamkan dalam Islam, suaminya. Suami mana yang boleh mengimamkan? Bagi tahu saya. Tuan-tuan, pandang muka suami kita. Gambarkan muka suami kita. Yang mana nak jadi imam? Mati seorang ayah, yang afdal mengimamkan ialah anak-anak. Ada hadis tentang itu. Yang afdal mengimamkan ialah anak-anaknya. Bayangkan muka anak kita atas nama kasih sayang. Kasih sayang terakhir untuk ayah, terakhir untuk ibu ialah memandikan anak-anak buat. Masjid tunjuk aja cara dia. Mengkafankan anak-anak buat. Menyembayangkan anak-anak kita yang mengimamkan. Mentalkinkan di kubur nanti. Anak-anak kita yang mentalkinkan. Saudara, minta maaflah tuan-tuan. Apa tak fikir? Yang ketiga, Pak Wan yang ketiga ni tu Pak Wan. Pak Wan boleh. Pak Wan ada 2 orang kan? Ha? Tinggal 1 je? Atau nak tambah 1 lagi? Oh, Pak Wan ni power betul dia. Maaf ni, bukan isteri saja jumpa kita. Kita jumpa isteri. Yang cantik dia kalau suami dapat bersama-sama. Hubungan kasih sayang atau tuan-tuan suami dan sebagainya. Tuan-tuan, apapun dia kasih sayang. Maknanya perkataan-perkataan kasih sayang. Misal, jangan panggil, tuan-tuan, jangan panggil suami kita dengan panggilan yang paling mesra. Abang, minum dah siap, abang, minum dah siap. Oi! Saudara, jangan. Abah, kenapa bagi suami abah? Terus mandi dalam perigi tu, tuan-tuan tahu perigi. 4:30 pagi, Pak Wan, mereka mandi dalam perigi. Habis mandi, habis bertahajud. Tuan-tuan tahu tak perigi, tahu perigi kan? Sini ada perigi, tak ada dah perigi dah. Bayangkan perigi, air perigi tu 4:30 pagi. Pergi mandi dah pergi, habis bertahajud. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu, tok saya ni yang perempuan ni panggil tok laki-laki, tok laki, tok Wan, kita panggil tok Wan, tok Wan.
Nama dia Ismail, tuan ni. Isteri dipanggil suaminya daripada dulu sampai mati dia panggil Cik Ismail. La haula wala quwwata. Cik Ismail minum siap dah. Cik Ismail. Allah. Cik Wan. Macam mana? Kita tak hormat suami kita. Bahasa dengan kawan, bahasa dengan suami lain. Bahasa dengan suami khusus, bahasa dengan suami. Abang, saya nak cakap sikit. Oh gitu dia. Abang, minta maaf, saya nak cakap sikit. Itu pandang dia dengan muka. Pandang dia nak pergi kerja, beriring jalan sampai muka pintu. Kan? Isteri ni beriring jalan sampai muka pintu. Dia pakai kasut, nak start motosikal. Abang, Assalamualaikum. Sambil berdoakan, selamatlah suamiku agar rezeki yang dibawanya halal di sisi Allah. Itu dia. Kita ada buat? Kita ada buat? Mana ada? Masa-masa ada. Tak ada lah. Bagi tahu saya siapa yang ada. Awal bagi tahu saya, lama saya nak jumpa dia. Tapi ini benda boleh cakap ada, tapi sebenarnya tak ada. Suami nak pergi kerja, isteri basuh pinggan kat dapur. Tak nampak pun. Betul tuan-tuan. Macam mana? Bawaannya terima bawaannya. Kalau dia panggil kita datuk. Kalau isteri kita panggil tak buat, boleh. Isteri kita panggil tuan, laki lah tak boleh. Mana pula? Patut tak panggil abang pun tak boleh, tak panggil tuan boleh pula. Panggil nama tadi kan macam Datuk tu saya panggil tuan saya. Cik Ismail. Bukan Cik Ismail tu, Cik Ismail. Betul Kedah ni sebut nama betul-betul tu. Cik Ismail minum. Halah, saya masa kecil-kecil dengar. Kalau dia panggil tak buat, dosa ke? Bukan berdosa, tak hormat. Kena hormat suami. Tak salah. Macam tuan-tuan panggil saya Cik Hasan, tak hormat. Boleh tak? Apa salah panggil saya Cik Hasan? Tapi hormat ke? Seorang tetamu yang datang, minta maaf lah, saya ada Doktor Hasan. Bukan senang nak dapat doktor ni. 7 tahun belajar tuan-tuan. Tiba-tiba Cik Hasan dia. Bukanlah saya nak kata saya mesti sebut doktor, tapi hormat. Tadi macam Cik Yahya atau Imam Yahya mau perkenalkan, kan dia sebut betul Datuk Dr. Hasan Muhammad Ali. Dia sebut hormat. Dia boleh dia sebut. Kita malam-malam akan datang Cik Hasan. Boleh. Saya akan datang kemari. Tapi tak hormat. Islam menghormati. Nabi panggil isteri dia, tak pernah panggil tuan-tuan, tak pernah panggil Aisyah. Aisyah tak pernah. Ya Aisyah, ya Aisyah, wahai Aisyah, wahai. Bapak isteri nama siapa yang ada sekarang? Maryam. Ya Maryam. Dah tua orang. Apa cerita tua? Kan saya kata tadi, makin tua makin nak sama, makin tua makin nak dapat. La ilaha illallah Pak Wan ni. Tua ni tidak jadi masalah. Sepatutnya makin tua, nyo ni kelapa ni makin tua makin makin tua makin faham kita nak menghormati isteri. Makin tua makin faham kita nak memandang muka isteri. Makin tua makin kita tahu membaca hati isteri. Itu orang tua. Budak-budak umur 20-30 tahun mana dia tahu. Kita boleh baca. Pagi tengok muka isteri kita macam ni, kita dah boleh baca hati dia. Itulah hebatnya orang tua. Okey, kita cukup tuan-tuan puan, insya-Allah mudah-mudahan. Boleh tak Imam Allah baguslah Imam. Tuan-tuan ni tak balik-balik kita pergi Jawa, tak balik-balik.
Nak hormat macam mana? Tak pernah balik. Itulah tu. Itu yang saya kata tu. Tapi insyaAllah tetap bagus dia. Masjid yang saya pergi pagi tadi pun imam Indonesia juga. Pun dah lama juga tinggal ke Indonesia. Baguslah, alhamdulillah. Okay. Satu kali saya nak cerita ni. Tuan-tuan pernah dengar tak Kampung Lebu Bentuk? Tak pernah dengar? Perempuan dengar? Siapa yang pernah dengar? Angkat tangan. Siapa yang pernah dengar Kampung Lebu Bentuk? Perempuan? Seorang pun tak ada. Seorang Kampung Lebu. Tak angkat tangan. Saya kata saya nak tahu berapa orang yang pernah dengar. Berapa orang yang pernah dengar perkataan satu tempat namanya Kampung Lebu Bentuk? Tak ada. Tak ada. Sini berapa orang yang pernah mendengar nama satu tempat di negeri Pahang, Bentuk, namanya Kampung Lebu? Katakan 1, 2, 3, 4, 5. Indonesia tak pernah dengar. Okey. Perempuan ni pernah dengar Papaga? Antara Bentuk dengan Papaga ada satu tempat namanya Kampung Lebu. Di Kampung Lebu ada tanah milik Majlis Agama Islam Pahang, 7 ekar. Milik Majlis Agama Islam yang diwakafkan oleh sepasang suami isteri daripada Temerloh. Bila wakaf, nama mereka dalam keran dipotong, nama dalam keran sekarang ialah Majlis Agama Islam Pahang. Majlis Agama Islam Pahang melantik Yayasan Husnul Khatimah yang saya pimpin, melantik untuk menjadi namanya mutawali. Majlis Agama Islam Pahang mengeluarkan sijil mutawali kepada yayasan yang saya pimpin. Saya bukan orang Pahang, tuan, saya orang Selangor. Saya lahir Selangor, tinggal di wilayah Persekutuan. Saya bukan orang Pahang. Tapi saya dilantik menjadi mutawali oleh Majlis Agama Islam Pahang untuk membangunkan, untuk menguruskan, bila siap bulan 6 tahun depan, untuk saya menjalankan program-program pembinaan tarbiyah. Namanya tarbiyah hujung usia, tarbiyah mati dalam husnul khatimah, tarbiyah mati dalam keadaan Allah redha kepada kita dan kita redha kepada Allah. Nama pusat itu ialah Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Berapa orang yang pernah dengar Kompleks Anjung Husnul Khatimah? Dengar? Berapa orang yang dengar? Semua tak pernah dengar? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Perempuan ni tinggal di mana? Berapa orang yang pernah dengar Kompleks Anjung Husnul Khatimah? Tak ada. Okey, tak apa. Nah, di luar sana, tuan-tuan, di luar sana, saya minta sangat tuan-tuan dapatkan ini. Ada media kat luar. Kat mana tu ada tak kawan saya kat luar? Saya tengok ada media tak kat luar? Kawan saya ada. Dapatkan ini. Ini tuan-tuan ada Puan Zuraidah. Puan Zuraidah ni pegawai saya di Pahang ini. Dia sedang mengedarkan ni. Namanya tuan-tuan, ini namanya sijil wakaf sekeluarga. Wakaf sekeluarga. Tuan-tuan, yang ini ada 4 keping. Keping yang pertama ni surat daripada saya kepada tuan-tuan dan perempuan. Ni. Keping yang pertama ni perempuan. Puan ini. Ni. Apa ni Abdullah? Ya Abdullah. Mana kawan saya tadi? Can this one? We distribute now. Distribute to the male. The female is now doing the distribution. You do. Dia orang Pakistan, baru kerja dengan saya. Dia tak pandai cakap Melayu. Tolong tuan. No, distribute that. Distribute to the male. Distribute. Give one by one. Give all. Give everybody. Going around, just you go around, give them.
All. Give all. Nanti saya terangkan tuan-tuan pegang ni. Ini penting tuan-tuan, sangat penting ni, insya-Allah. Here, they haven't got yet. Dah dapat dah? Apa orang dapat dah? Siapa yang tak dapat lagi? Saya nak terangkan ni, apa dia benda ni? Okey. Perempuan yang dihormati sekalian, dapat dah perempuan? Dapat dah? Perempuan yang dikasihi, dapat dah? Ni yang mulia, yang berbahagia ni. Okey, perempuan dengar ni. Ini, tuan-tuan dengar baik-baik ini. Ini ialah namanya wakaf sekeluarga. Apa tuan-tuan kena buat? Pertama, buka ada helaian putih. Helaian putih. Baca nanti kat rumah. Jangan sekarang baca. Baca dari rumah. Ini surat saya kepada tuan-tuan. Surat saya. Okey. Bila tuan-tuan dah baca, mudah untuk tuan-tuan buat benda yang merah jambu ni. Merah jambu ni ialah nama 10 orang. Tuan Imam, nama 10 orang ni. Ada nama 10 orang yang kita wakafkan untuk mereka menjadi pewakaf. Sebaik-baiknya mereka yang sudah meninggal. Siapa mereka? Datuk kita, nenek kita, mak kita, ayah kita, abang kita, kakak kita, mertua kita. 10 orang. Namakan dan kita berikan, sumbangkan berapa RM. Tuan-tuan tengok yang di atas tu. Saya dengan ini mewakili nama-nama yang diserahkan di bawah ini dengan ikhlas mewakafkan sejumlah wang sebanyak RM berapa yang nak diwakafkan kepada 10 nama ni yang menjadi pewakaf. Kita wakafkan atas nama orang-orang yang dah mati itu, mereka dijadikan pewakaf-pewakaf agar pahala pewakafan ini sampai kepada mereka. Tuan-tuan dengar ni. Mungkin datuk nenek, mak dan ayah sedang menjerit melolong di kubur, diseksa oleh muka nakir. Mungkin sedang terseksa, menjerit melolong, minta mana doang anakku, mana hadiah anakku, mana infak anakku, mana zakat anakku, mana. Memekik tuan-tuan. Jadi tuan-tuan ambil ini, mewakafkan nama mereka, insya-Allah Allah akan ringankan, Allah akan ambil angkat seksa tersebut. Inilah yang patut dilakukan oleh anak cucu. Mati anak Adam, tuan-tuan, mati anak Adam, ada 3 perkara yang boleh ikut mereka. Pertama ialah amal jariah. Kedua ialah apa tuan? Kedua apa? Ilmu yang dimanfaatkan. Ketiga apa dia? Doa anak yang saleh, anak yang salihah. Inilah doanya. Lepas isi dalam sehari 2 ni, RM tadi masuk dalam bank. Maybank, namanya Yayasan Husnul Khatimah. Ikut yang putih lah, yang putih diterangkan. Yang ni, yang tuan-tuan dah isi ni, screenshot. Tahu tak screenshot tuan-tuan? Tahu tak screenshot? Screenshot ni ambil gambar. Ambil gambar ni, gambar itu dalam telefon tu, hantar kepada Puan Soraya. Ada kat sini. Tahu? Jadi gambar ini masuk dalam komputer. Kita masuk komputer. Yang ini tuan-tuan simpan. Yang screenshot tu hantar kepada Puan Soraya, dikomputerkan. 20 tahun akan datang, cucu tanya, ada tak nama datuk saya? Namanya Wan Hasan. Buka komputer, 20 tahun akan datang, ada Wan Hasan. Terus anak kita berdoa, cucu berdoakan, selamatkan Datuk Wan Hasan. Boleh? Okey, ini satu. Yang kedua, tolong tuan-tuan, ini dalam sehari 2 ni, jangan lama-lama ni, terus buat. Tak payah kontak saya, tak payah kontak siapa pun. Baca yang putih ni, tuan-tuan boleh buat. Tak perlu kontak siapa-siapa, dengan terang, sangat terang ni. Nombor 2 ialah yang ini. Ini namanya sijil wakaf tunai. Tolong tuan-tuan. Tuan-tuan ya, Kompleks Anjung Khatimah ni di Bentong. Kompleks Anjung Khatimah ni di negeri Pahang. Saya diminta membantu. Saya bukan orang Pahang. Puan-puan lah, tuan-tuan lah di negeri Pahang ni yang kena bantu membangunkan.
Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Baca ni. Ni dia baca ni. Ni yang berkala-kala ni baca. Tuan-tuan baca ni. Tuan-tuan baca yang berkala-kala. Inilah cerita dia. Tak payah diterangkan. Tuan-tuan dengar cerita ni. Tuan-tuan, siapa yang tahu nama? Ada tak yang tulis nama, nombor telefon tadi? Ada tak? Tuan-tuan akan menerima nanti video tentang terakhir, video pendek 2 minit apa yang sedang berlaku sekarang. Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Disitulah tempat. Tuan-tuan dengar, Kompleks Anjung Husnul Khatimah di Kampung Lembu. Disitulah tempatnya. Tuan-tuan akan datang. Tuan-tuan akan datang nanti. Program 7 hari duduk di situ untuk menjadi manusia syurga, untuk menjadi manusia mati mengucap La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sebab itu namanya Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Mati mengucap La ilaha illallah. Untuk mengatakan dalam dunia ni tak ada tempat. Tak ada tempat. Hanya di Kampung Lembu saja dalam dunia yang mengajar manusia untuk mati mengucap La ilaha illallah. Tuan-tuan nak jadi cikgu kena ada latihan. Kan? Nak masuk ke Felkrah ni kena ada latihan. Nak jadi ketua blok ada latihan. Nak jadi pengurus ada latihan. Nak berniaga ada latihan. Tapi nak mati mengucap La ilaha illallah, mana latihannya? Inilah latihannya. Tuan-tuan, kalau tak ada latihan ni tak boleh mengucap La ilaha illallah. Siapa yang mengucap La ilaha illallah? Tuan-tuan Man kana akhiru kalamihi La ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang mati mengucap La ilaha illallah akan disediakan syurga kepada mereka. Ni datang sini nanti. Sebelum tu tuan-tuan, pergilah tengok tuan-tuan, pergi tengok. Boleh tak kita organize satu bas? Sini selalu tak muslimat, selalu keluar tak muslimat? Ada tak keluar pergi melawat? Ada kan? Ada? Ada kan? Pergilah melawat. Pergi melawat sana. Pergi melawat sana, antara tempatnya. Selepas melawat sana, pergi Temerloh. Pergi Temerloh, pergi Masjid MTJ itu, Masjid Temerloh Jaya. Tengok, dengar cerita macam mana subuh macam sembahyang Jumaat. Baik kita dapat ambil iktibar buat dekat sini. Tuan-tuan, pergi kat Temerloh. Dekat Bentuk. Pernah pergi apa dia pergi Lemang Toki. Dekat dia. Tempat dia dengan Lemang Toki dekat. Ha? Dah pergi Lemang Toki. Dekat Lemang Toki. Okey. Jadi tuan-puan, nombor 2 saya minta buat rombongan. Pergi tengok. 24 jam. Tuan-tuan pilih, nak pergi pagi ada orang kat sana tunggu, nak pergi tengah hari ada orang kat sana tunggu, nak pergi petang ada orang sana kat tunggu. Namanya Abdul Rashid. Abdul Rashid ni supervisor orang Pakistan 28 tahun dengan kita. Dan satu lagi tuan-tuan, kita punya engineer tu hujung minggu dia tak ada. Hari-hari dia Senin, Jumaat, Sabtu, Senin, Khamis, Jumaat sampai hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat dia ada. Sabtu Ahad atau Khamis, Sabtu Ahad, Jumaat, Sabtu Ahad dia balik ke Terengganu. Tapi Rashid tu 24 jam ada kat situ. Pergilah tengok. Tuan-tuan tengok pembangunan besar tuan-tuan. 7 ekar. Dia punya balik Islam, masjid dia 2 kali ni tuan-tuan. 2 kali ni. Besar. Asrama dia besar. Tempat makan tuan-tuan, tempat makan namanya dining hall, tempat masak dan juga ruang masak, ruang makan. Boleh muat 1000 orang tuan-tuan. Sekali duduk makan 1000 orang. Besar tuan-tuan. Ada rumah dah siap, namanya studio villa dah siap, 26 unit dah siap. Ada rumah contoh, tengok rumah contoh. Tengok rumah contoh ni. Namanya studio villa. 26 dah siap, tapi tak boleh duduk sekarang. Duduk bulan 6. Kita mula bulan 6 tahun depan. Jadi saya minta tuan-tuan. Apa yang saya minta? Tuan, harganya 13,8 juta. 13,8 juta. Saya dan teman-teman dah pungut bawa buku tuan-tuan. Tuan-tuan nampak ini buku ni. Tuan-tuan ambil buku ni nanti. Saya dah tulis, Pak Wan, saya dah tulis 40 buku. Berapa Pak Wan? Berapa buku Pak Wan? 40. Saya dah tulis 40 buku. Ini 3 buku yang terakhir. 3 buku yang terakhir ni saya bawa pusing keliling tuan-tuan. Pusing keliling saya bawa. Kami dah pungut dengan sumbangan yang berlainan berbagai-bagai 5 juta ringgit tuan-tuan. 5 juta ringgit. Yang itulah kita gunakan untuk pembangunan awal. Tuan-tuan tengok besar tuan-tuan. Pergi tengok. Jadi kita memerlukan lagi dana. Tolong tuan-tuan. Tolong apa tadi? Yang pertama,
Tolong wakafkan. Wakafkan nama pakcik, makcik, mak, ayah, datuk, nenek. Besok lusa hantar ni tuan-tuan. Wakaf supaya mak dan ayah yang sedang tersiksa di alam kubur, Allah angkat siksanya kerana anak dan cucunya mewakafkan sesuatu untuk meringankan beban siksa mereka. Yang kedua, ni kita nak minta tuan-tuan puan nanti ada kata Kak Dua tuan-tuan. Tuan-tuan ambil ni, tuan-tuan. Tolong tuan-tuan. Kita nak bangunkan kompleks Anjur Khatimah. Kompleks Anjur Khatimah ni bukan untuk keuntungan. Dia wakaf. Sistemnya wakaf. Ni, tuan-tuan ambil kat luar nanti sekeping 2. Ini namanya sijil wakaf tunai. Ambillah sekeping 2 sebagai tanda kita malam ni bertemu. Saya bertemu tuan-tuan bertemu dengan saya. Kita nak jalin hubungan hablum minallah wa hablum minan nas yang saya sebut tadi. Mudah-mudahan tuan-tuan ambil ini. Inilah jalan ke syurga, inilah jembatan ke syurga, inilah titian ke syurga, inilah lorong ke syurga. Ini namanya sijil wakaf tunai. Nanti Pak Wan habis isyak nanti saya nak jumpa muslimat 3 minit. Boleh? Lepas isyak. Perempuan dengar. Lepas isyak saya sembahyang sunat ba'da isyak sekejap. Lepas tu saya nak pergi sana. Saya nak jumpa perempuan 3 minit. Boleh? Boleh ke tak boleh? Isyak, lepas isyak. Okey. Now, jadi perempuan tolong tuan-tuan, tolong ini kat belakang. Yang ini tadi 2 ni. Ini wakaf keluarga 10 orang. Lebih pun tak apa. Ini ialah sijil wakaf tunai. Boleh ambil sekeping, 2 keping, 3 keping, 4 keping sebagai satu sandaran untuk kita untuk bertemu dengan Allah. Satu lagi, buku. Perempuan dengar buku ni. Ini buku yang hijau-hijau sikit ni. Tajuk dia Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Saya yakin tuan-tuan ada anak remaja. Tuan-tuan, susah mendidik anak remaja. Saya lah mengatakan susah mendidik anak remaja. Kita kata putih, dia kata hitam. Bila kita terus kata hitam, tuan-tuan, dia tak setuju dengan kita. Dia start motosikal, dia tinggalkan kita. Tuan-tuan, malam-malam dia tak ada di rumah. Dia keluar tadi pukul 5, dia balik pukul 1 pagi, tuan-tuan dan puan. Dia dah ambil SPM 4 tahun yang lalu. Kerja sebulan berhenti, duduk di rumah. Tak tahu apa dia nak buat di rumah. Dia curi duit mak dan ayah. Dia curi kunci kereta. Dia larikan kereta mak dan ayah. Dia tak sembahyang. Dia kawan dengan orang-orang yang macam itu. Dia mak rempit. Ini adalah bekal dia. Nama buku ini Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Tuan-tuan, buku ni 10 bab. Puan-puan, buku ni 10 bab. Bab 3 buku ni tajuk dia. Tajuk bab 3 Anak Durhaka. Tajuk bab 3 dalam buku ni Anak Durhaka. Bacakan setiap malam sebelum tidur 2 minit. 40 hari baca buku ni ulang. Terutamanya bab 3, tajuk bab 3 itu Anak Durhaka. InsyaAllah hari yang ke-41 ulama kata ada satu cahaya di rumah. Kita tak nampak. Inilah cahaya perubahan. Anak yang durhaka menjadi anak yang saleh. Suami yang panas bagat menjadi suami yang paling pengasih. Kasih sayang yang nampaknya longgar, Allah ketatkan kasih sayang itu, ketatkan kesayangan ini. Buku yang kedua, Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Tuan-tuan, saya tulis buku ni, tuan-tuan. Saya tulis buku ni. Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Pak Wan, Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Dan kita nak jadikan isteri kita Ketua Bidadari Syurga. Siapa Ketua Bidadari Syurga? Apa amalan dia? Apa amalan siang? Apa amalan malam? Apa amalan pagi? Apa dengan Quran? Apa dengan ustaz? Apa dengan masjid? Apa dengan majlis ilmu? Semuanya baca ni. Dan saya tulis dalam bentuk manual dengan font yang besar. Perkataan-perkataan dia besar, mudah untuk tuan-tuan dapatkan. Inilah bekalan. Inilah bekalan untuk menimbulkan minat kepada isteri untuk menjadi bidadari syurga, ketua bidadari syurga. Buku yang ketiga, Husnul Khatimah Impian Setiap Muslim. Tuan-tuan, kita selalu mengambilkan, nanti imam dan imamkan, Ustaz Yahya imamkan, Allahumma qulana bi khatimah amin, wala takhtim alaina bi khatimah amin. Apa dia? Ini pengertiannya.
Apa yang kita aminkan ini dia. Kalau tidak, kosong, minta maaf nampak. 40 tahun kita mengaminkan, tapi malas bangun pagi juga. 40 tahun kita mengaminkan, kita seksa isteri juga. Asal amin itu tidak beri makna kepada kita. Padahal doanya sangat powerful. Allahumma khtim lana bisul khatimah. Patutnya amin. Wala takhtim alaina bisul khatimah. Amin. Apa dia amin itu? Saya rungkaikan dalam buku yang tajuknya Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Tiga-tiga buku ini tuan-tuan dapatkan. Tuan-tuan bantu beli buku ini, bantu sebahagiannya mendirikan kompleks Raja Husnul Khatimah yang saya dah bawa tahun 3 tahun setengah, dan dengan contribution berbagai-bagai bentuk kita sudah collect 5 juta ringgit. 5 juta ringgit. Itulah tuan-tuan akan tengok, buat rombongan, tengok apa yang kita sedang bangunkan. Bulan 6 tahun depan, Ustaz, bulan 6 tahun depan, Pak Wan, kalau hidup lagi bulan 6, rasa-rasanya Pak Wan hidup lagi rasanya. Bawa lah kumpulan itu minggu duduk di sana. 7 pagi mesti bangun 4:30. Sembahyang tahajud, sembahyang taubat, sembahyang hajat, sembahyang witir. Tuan-tuan, lepas tu zikir. Mari kita zikir kejap tuan-tuan. Setengah minit kita zikir. Ikut saya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Berikut. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, 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 ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tuan, besok ke sana, tahun depan bulan 6, 4:30 kita dah zikir, tuan-tuan. InsyaAllah habis kita zikir, kira-kira 10 minit sebelum azan subuh ada latihan, namanya latihan menangis. Menangis di sisi Allah, menangis di sisi Allah. Banyak dosa tuan-tuan, belajar nangis, belajar nangis, belajar nangis. Lembutkan hati dengan menangis. Lembutkan kasih sayang sesama isteri dengan tangisan. Lembutkan kasih sayang dengan sahabat-sahabat dengan tangisan. Lembutkan kasih sayang dengan Allah dengan tangisan. Nabi setiap malam nangis, setiap malam nangis. Abu Bakar Siddiq setiap malam nangis. Osman Ibn Affan bila sembahyang tuan-tuan, sampai apa dia baca sahabat tak tahu apa dia baca, sebab tangisannya melebihi bacaannya. Allah. Saya nak habiskan Nabi nangis macam mana. Aisyah melaporkan bila dia ditanya oleh sahabat macam mana sembahyang malam Nabi, macam mana tahajud Nabi. Saya ambil satu potong perkataan sikit je. Aku dengar Nabi bila sujud. Ini Aisyah kata, perempuan dengar. Aisyah kata bila Nabi sujud, aku dengar daripada sujud itu suara daripada dada Nabi Muhammad macam air dalam kawah diumpul dengan api yang marah, menggelegak kawah itu. Begitulah bunyi dada Nabi Muhammad.
Antara dada yang berbunyi begitu tuan-tuan, aku dengar Nabi menyebut diulang-ulangnya. Apa perkataannya? Ummati Allahumma ummati, 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 umatku, 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 umatku. Apa yang saya kata lagi? Bila Nabi bangun daripada tempat sujud, Pak Wan, bila Nabi bangun daripada tempat sujudnya, Aisyah nampak tempat sujud Nabi banjir dengan air mata baginda. Banjir dengan air mata baginda. Perempuan dah menangis. Tuan-tuan dah menangis. Nabi ada dosa ke bawah Nabi? Nabi ada dosa ke bawah? Tak ada. Nabi maksum. Perempuan, Nabi ada hadis mengatakan bertaubat 1 kali 70 kali. Ada hadis mengatakan 100 kali Nabi bertaubat. Kita berapa kali? Saya nak tanya tuan-tuan, berapa kali tuan-tuan bertaubat? Cukup sekali itu tuan-tuan, insyaAllah. Minta maaf lah terlebih sikit ya. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan. Pasal jauh ni tuan-tuan, jauh ni biar lebih sikit saya bagi, walaupun saya letih tuan-tuan, tapi saya nak masuk syurga tuan-tuan. Saya nak tinggalkan perkataan syurga kepada tuan-tuan. Saya nak dapatkan lorong-lorong tuan-tuan memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan saya terlebih dahulu dipilih oleh Allah untuk menjadi calon-calon syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan ya, doakan saya, tuan-tuan, buku ni tiga-tiga boleh dapat di meja di sana. 3 buku ni. Tuan-tuan, buku ni tak ada tempat lain, hanya terus kepada kami saja. Kemudian tuan-tuan, sijil wakaf tunai. Dapatkanlah tuan-tuan, dapatkanlah. Kurangkan besok daripada 1 bungkus kepada 1/2 bungkus saja. Besok dapatkan ini, insyaAllah. Kemudian yang ini wakaf sekeluarga untuk 10. Ini awal. Yang ini nanti saya nak cerita dengan perempuan tuan-tuan lepas Isyak 3 minit. Saya tak mau banyak-banyak, 3 minit lepas Isyak saya nak jumpa muslimat saja. Bawa dia insyaAllah. Cukup sekali itu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radiyallahu tabaraka ta'ala kullu sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna al-walidina wal jami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, Kau cucur rahmat dan rahim Kau kepada kami. Syurgakan kami wahai Allah, syurgakan isteri kami wahai Allah, syurgakan suami kami wahai Allah, syurgakan anak laki-laki kami, syurgakan anak perempuan kami, cinta kasih kepada ayah bunda kami wahai Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, matikan kami dalam Islam, matikan kami dalam iman, matikan dalam taqwa, matikan kami dalam husnul khatimah ya Allah, matikan kami dalam husnul khatimah dan kalimat la ilaha illallah. Jangan Kau tundukkan lidah kami, jangan Kau batukan hati kami bila malaikat maut menjawab. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, ampun dosa-dosa kami ya Allah. Terlalu banyaklah dosa kami, dosa terhadap Engkau, dosa terhadap Nabi Engkau, dosa terhadap suami kami, dosa terhadap isteri kami, kepada anak-anak kami, dosa banyak wahai Allah. Ampunkan dosa-dosa kami wahai Allah. Kepada ibu dan ayah yang terseksa di alam barzakh, datuk nenek dan moyang kami yang sedang terseksa di alam barzakh, ampunkanlah mereka wahai Allah. Tariklah seksa tersebut wahai Allah, ketepikan seksa tersebut, tepikan Allah. Kami sayang ibu dan ayah kami wahai Allah, kami sayang ibu dan ayah kami. Jadikan majlis pada malam ini sebagai majlis pengampunan buat mereka. Ambillah sedikit daripada pahala majlis ini malam ini wahai Allah. Ambillah apa yang kami lakukan yang terbaik malam ini, hadiahkan kepada ayah bunda kami, datuk nenek dan moyang kami wahai Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, akhirnya wahai Allah, matikan kami dalam Islam, matikan kami dalam iman, matikan kami dalam Islam, matikan kami dalam iman, matikan kami dalam Islam, matikan kami dalam iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.